Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan setinggi rasa syukur Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memanjangkan umur kita untuk sentiasa kita bersama dengan Ramadan, bulan yang sangat istimewa. Cuma saya teringat kata-kata Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi, dia kata kalau kuda lumba ni makin dekat dengan garisan penamat tu, dia akan kerahkan seluruh tenaga yang dia ada. Kalau kita pergi kat YouTube tu, kita cari gambar kuda lumba kan, yang slow motion tu, bila nak sampai ke garisan penamat, kita akan nampak macam mata dia macam nak terkeluar. Urat-urat yang timbul, dia punya masa tu nampak begitu jelas. Dia punya mulut tu dia bergoyang herok ke kiri ke kanan, menggambarkan dia kerahkan seluruh tenaga dia untuk sampai pada garisan penamat. Jadi kita Ibnul Jauzi, kita jangan dikalahkan oleh kuda. Jadi Ramadan kita dah habis separuh Ramadan dan sekarang ni kita menghampiri penghujung Ramadan, terutamanya 10 malam yang terakhir. Seharusnya kita kerahkan seluruh tenaga kita, potensi jiwa kita, mental kita, kita fokus kita kepada Ramadan yang bakal meninggalkan kita tidak lama lagi. Jadi semoga jangan kita bersemangat di awal Ramadan, tapi di hujung Ramadan kita makin kendur. Bahkan Rasulullah menyebut innamal a'mal bi khawatimihi. Amal itu mengikut pada khawatimihi, pengakhirannya. Bahkan kata seorang tokoh dalam bidang hadis juga, dia kata orang yang biasa-biasa saja di awal Ramadan, tapi di penghujung Ramadan dia lebih bersungguh-sungguh, lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh di awal Ramadan, tapi dekat hujung-hujung Ramadan tu dia makin longgar. Jadi ini satu hakikat yang perlu kita fahami dan kita hayati. Tapi nak melaksanakan bukan mudah lah. Dekat nak raya nanti dah fikir dah kuih raya, baju raya, nak balik kampung macam mana ni, nak jam ni mungkin jalan, katanya 2 juta kereta akan balik kampung ni. Jadi jalan mana nak pilih, kadang-kadang kita hilang fokus. Jadi Ramadan masih lagi bersama kita dan kita berada di saat-saat akhir. Kita fokus lebih lagi kepada Ramadan, insya-Allah. Jadi pagi ini bagaimana yang kita janjikan minggu lepas, kita nak sentuh sikit bagaimana kita nak menjiwai, Al-Quran. Bagaimana kita nak menjiwai Al-Quran. Kerana Al-Quran merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pagi ini kita akan bincang. Jadi minggu lepas kita dah sebut beberapa perkara tentang pentingnya Al-Quran bila disebut Ramadan. Bahkan bulan Ramadan ni bulan turunnya Al-Quran. Jadi minggu lepas kita dah bincang satu ayat. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang mana unzila fihi Al-Quran, diturunkan padanya Al-Quran, hudan linnas, sebagai petunjuk kepada umat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga pendetilan, penjelasan tentang huda, tentang petunjuk, dan juga tentang furqan. Dan minggu lepas ada beberapa ungkapan ulama yang telah saya sebutkan, saya kongsikan. Contohnya kata Imam Ghazali, Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. Ia adalah sumber cahaya yang menyinari jalan-jalan kehidupan kita. Dan di bulan Ramadan kita diberi peluang untuk merasai kedalaman maknanya dengan lebih penuh. Jadi Ramadan ni bulan kita akan merasai kedalaman makna Al-Quran. Jika kita memberi sedikit ruang masa untuk kita baca, untuk kita tadabbur dan kita menghayati maknanya. Bukan sekadar baca saja, tapi kita cuba nak memahami apa yang Allah kenaki daripada ayat-ayatnya. Dan Al-Quran akan memberi kesan yang mendalam kepada jiwa kita.
Alangkah ruginya kalau Ramadan ni kita sekadar membaca saja seperti Ramadan-Ramadan yang lain. Jadi kalau boleh Ramadan ni kita bukan sekadar nak baca, tak apalah kita dah khatam sekali. Yang kedua tu kita fokus kepada menghayati makna Al-Quran itu sendiri, merasai sentuhan Al-Quran. Dan kata Ibnul Jauzi, jika seseorang benar-benar ingin mendapatkan kebaikan daripada Ramadan, maka dia harus menghidupkan bulan ini dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman sepanjang Ramadan, kerana di dalamnya terdapat petunjuk hidup yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tahun lepas Sinar Harian melaporkan 1 juta rakyat Malaysia yang kemurungan, yang umur 15 tahun ke atas. Yang bawah 15 tahun, 1 nisbah 6. Ini satu gejala yang sangat merisaukan kita. Dan kita meyakini puncanya kerana jauhnya hati manusia daripada Allah dan jauhnya hati manusia daripada Al-Quran. Sedangkan Al-Quran, kata Ibnul Jauzi, adalah teman sepanjang Ramadan, bahkan sepanjang kehidupan kita pun. Kerana dalam Quran itu ada petunjuk yang hidup, yang akan bawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan kata-kata Dr. Majdi Al-Hilali, ini saya tak sentuh minggu lepas. Dia kata Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna. Ia tidak hanya memberikan pedoman kepada umat Islam, tapi juga membuka pintu-pintu rahmat yang luas dan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kata Imam Hassan Banna, dia kata hari ini umat Islam teraba-raba dalam kegelapan. Kadang tersadung akal, termasuk kaki dan lubang, rebah jatuh, luka sana, luka sini, luka jiwa dan perasaan mereka dihimpit dengan berbagai kegelisahan. Sedangkan di sebelah mereka ada Swiss. Dia kata. Kalaulah kita angkat tangan sikit, kita petik Swiss tu, maka menyalalah lampu kehidupan yang terang benderang. Bahkan kita akan melihat dunia ni penuh dengan keindahan. Apa Swiss tu? Al-Quran. Jadi betapa hari ni kita ada Swiss yang hebat, yang merupakan mukjizat yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, tapi kita tidak mengambil dengan cara yang betul. Dan kata Ibnul Qayyim, seorang yang mencintai Al-Quran tidak akan merasa cukup dengan hanya membaca sahaja, tapi dia akan selalu merenungi dan memahami apa yang terkandung di dalamnya. Jadi seperti yang kita bincangkan minggu lepas tentang kelebihan Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan, dan kita petik sikit beberapa kata-kata yang berkaitan topik yang kita akan bincangkan pagi ini. Jadi saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan untuk kita berkongsi, kita bincang bagaimana untuk kita mentadaburi Al-Quran. Kerana Al-Quran ini tidak cukup dengan hanya membaca, tapi kita perlu tadabur. Kita perlu tadabur. Kita renung, kita buat refleksi pada jiwa kita, refleksi pada kehidupan kita, sehingga Al-Quran itu benar-benar menjadi pembimbing dalam kehidupan. Kata Dr. Majdi Al-Hilali, tadabbur Al-Quran adalah jalan bagi seorang Muslim untuk memperolehi petunjuk, kedamaian hati dan kebahagiaan dalam hidup. Ia adalah bukti kasih sayang Allah kepada umatnya melalui petunjuk yang jelas. Al-Quran yang berada di tangan kita ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita, yang Allah turunkan kepada kita melalui Rasulullah untuk kita ambil sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dia adalah manual kehidupan dalam kita menuju kepada redha Allah Ta'ala dan kita mengencapi kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dia susah, payah tu berbeza dengan kebahagiaan. Mungkin semalam kita dikejutkan Israel kembali menyerang Palestin. Ketika sahur 200 nyawa yang terkorban, sehingga malam tadi di waktu Malaysia kita ni dah benar tambah kepada lebih 300. Hari ni mungkin bertambah lagi. Mungkin satu sudut kita tengok deritanya saudara kita di Palestin, tapi itu tidak menghalang mereka untuk menikmati kebahagiaan di dunia. Belum tentu kita lebih bahagia daripada mereka, kerana bahagia ni satu entiti yang berasingan. Dia merupakan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan antara orang yang Allah akan berikan kebahagiaan adalah orang yang berdampingan hidupnya dengan Al-Quran, yang sentiasa mengambil Quran untuk dibaca, difahami, dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan.
merenung ayat-ayat Al-Quran bukan hanya dalam aspek pemahaman yang literal, tetapi juga dalam aspek praktikal, bagaimana ayat tersebut diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Kita bukan sekadar nak tengok maksud bahasa Melayunya apa, tapi bagaimana kita nak terjemahkan dalam bentuk praktikal hidup, praktikal kehidupan kita. Dalam praktik sikap dan tindak tanduk kehidupan kita. Sehingga kita bertindak tanduk bagaimana yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Dr. Majidin Al-Hilali lagi, setiap kali seseorang membaca ayat Al-Quran, mereka seharusnya bertanya, apa yang Allah mahu saya lakukan dengan ayat ini? Dan bagaimana ayat ini dapat memperbaiki kehidupan saya? Ini sepatutnya persoalan yang bermain dalam fikiran kita bila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Allah nak kita buat macam mana? Kan? Jadi bagaimana kita nak perbaiki hidup kita dengan Al-Quran? Bagaimana kita nak selesaikan masalah hidup kita secara peribadi, masalah rumah tangga kita, masalah di tempat kerja, masalah dalam masyarakat kita. Macam mana kita nak selesaikan dengan Al-Quran? Bahkan Al-Quran ini merupakan wadah iman dan kehidupan. Di situlah adanya takungan iman dan sumber untuk kita benar-benar menikmati kehidupan. Al-Quran adalah sumber pengambilan utama jika kita ingin meningkatkan iman. Kalau kita nak tingkatkan iman kita hingga iman kita benar-benar hidup, Al-Quran adalah sumber yang utama. Ia adalah nasihat daripada Allah. Adakah lagi nasihat yang lebih sempurna daripada nasihat Rabbani? Adakah nasihat yang lebih hebat daripada nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Al-Quran adalah kata-kata hikmah daripada Allah Taala. Dia adalah mutiara kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ada solusi-solusi. Ada panduan-panduan kehidupan. Adakah kita rasa ada pilihan lain yang lebih baik daripada Al-Quran yang merupakan kalam Allah? Jadi apa yang datang yang dalam Al-Quran adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah terapi yang paling mujarab untuk penyakit-penyakit hati. Ini penyakit hati kita, dengki, khianat, rasa gelisah, overthinking, sehingga jadi anxiety dan sebagainya. Al-Quran lah terapi yang paling baik. Saya sendiri ketika kalau di pusat rawatan Darul Syifa, kadang-kadang ada juga yang datang. Saya tanya dia ada masalah apa kan? Ceritalah masalah. Ada pernah pergi hospital, dia kata ada memang saya ada buat rawatan hospital. Jumpa psikiatrik. Jadi kita tahulah kadang-kadang bukan gangguan jin, gangguan perasaan. Biasa kalau kes macam ni, kadang-kadang biasanya kalau kita baca kan Al-Quran dengan niat sebagai ruqyah, kalau orang tu ada gangguan kita boleh rasa, tak nampak, kita boleh rasa remang tadi. Bila kita baca Fatihah ni bukan ni. Biasanya saya akan baca surah-surah yang untuk merawat jiwa, daripada gangguan dalaman jiwa, bukan gangguan jin. Kita baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Kita baca dengan nada yang lembut. Kemudian saya tanya macam mana rasa baca tadi, rasa macam mana? Oh, dia kata rasa tenang. Dia kata rasa tenang. Dia kata, apa ni bukan gangguan jin ni, gangguan perasaan. Jadi salah satu rawatannya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ni merupakan ubat yang luar biasa yang Allah bagi pada kita. Al-Quran adalah penawar jiwa, ubat bagi hati, serta membersihkan hati daripada segala kekotoran dan kekejian, sehingga hati kembali bercahaya dan mengembalikan manusia kepada fitrah insani. Hari ini dengan tekanan hidup, ada orang yang menjadi panah baran, ada orang yang jadi cepat down, ada orang yang rasa tertekan, rasa gelisah, yang overthinking dan sebagainya. Al-Quran lah yang akan membersihkan kembali jiwa kita sehingga hati kita menjadi jernih dan bercahaya, dan kita kembali kepada fitrah kita, bersih, tenang, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah penawar bagi penyakit fizikal, mental, syak dan juga keraguan. Al-Quran mampu menyelesaikan masalah politik, masalah ekonomi, apa saja masalah kehidupan, bahkan budaya dan peradaban. Semuanya ada dalam Al-Quran. Sebab itulah kita nak kena
Apapun kehidupan kita, kita sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. Siapa yang ingin kembali kepada Allah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Jadi kalau kita nak balik pada Allah, tak ada jalan lain melainkan kita balik pada melalui Al-Quran, kepada Al-Quran. In huwa illa zikrun lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim. Al-Quran itulah tiada lain melainkan peringatan bagi semesta alam. Itu bagi siapa? Iaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Kalau kita nak menuju jalan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kembali kepada Allah, jawapannya adalah Al-Quran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu Al-Quran ni Allah mengeluarkan orang-orang itu daripada gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Inilah nilai Quran dalam kehidupan. Cuma bagaimana kita nak menjiwai Al-Quran, ini soalan yang paling besar. Bukan sekadar what, tapi how. Jadi apa benda pun, kalau tak pergi pada how, benda itu tidak ada manfaat. Kita kata Rasulullah tu hebat, kan? Sahabat-sahabat pun hebat. Kita nampak banyak benda yang luar biasa. Tapi kita jangan berhenti pada titik hebatnya Rasulullah dan sahabat-sahabat. Tapi bagaimana sahabat-sahabat Nabi menjadi orang yang begitu biasa, luar biasa. Dan bagaimana kita dapat mencontohi mereka dalam kehidupan kita. Jadi persoalan how tu perlu kita fikirkan. Jadi bagaimana kita menjiwai Al-Quran, itu yang paling penting. Yang tadi kita cerita tentang apanya. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah ubat bagi hati, penawar bagi jiwa, teman kehidupan. Yang akan sentiasa bimbing kita ke jalan yang benar. Cuma kita nak pergi jauh lagi, how? Bagaimana kita nak jadikan Quran itu sebagai ubat bagi hati, sebagai teman karib kita dalam perjalanan, bimbing kita dalam menuju pada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya cuba senaraikan beberapa langkah yang saya ambil daripada beberapa ulama yang muktabar tentang bagaimana kita nak menuju pada kedalaman Al-Quran. Bagaimana kita nak turun ke lembah-lembah jiwa kita, sehingga kita dapat menghayati Al-Quran, sehingga kita rasa jiwa kita terpimpin dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjadikan kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 8 step. Ada 8 step kita nak sebutkan pagi ini. Pertama, kita nak kena menghayati, menjiwai Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita pegang Quran, kita baca Quran, ini bukan kalam manusia. Dia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada seorang pendakwah tak salah di Australia ke. Dia rajin cari geng-geng etis ni. Dia kata jumpa, dia kata boleh you bagi saya 10 minit, 15 minit. Kita nak bincang sikit tentang ketuhanan ni. Dia kata orang etis boleh lah. Sebab dia pun ada hujah nak mengatakan Tuhan itu tidak ada. Kemudian dia bagi contoh dengan DNA dan sebagainya, nak buktikan bahawa Allah tu ada. Sehingga orang etis akhirnya terpaksa mengakui bahawa adanya Tuhan. Sekarang dia yang masalah kedua baru dia pergi, macam mana kita nak tengok Tuhan mana yang betul. Antara dia tanya, soalan yang dia tanya kepada etis ni, yang menyebabkan etis ni ramai yang masuk Islam. Dia kata, kalau kamu ni seorang yang sangat jenis, orang yang sangat intelek, boleh tak kamu buat satu buku, hari ni kamu tulis buku tu, lagi 1000 tahun, lagi 1500 tahun, buku kamu tu menjadi rujukan utama dalam soal ekonomi, dalam soal sosial, pembangunan keluarga, dalam soal perubatan, dari segi saintifiknya. Boleh kamu tulis buku macam tu, dia kata. Kamu kata, bayangkan kamu ni orang paling jenis di kalangan manusia hari ni. Dia kata memang tak boleh kan. Sebab alam tu sentiasa berubah. Tapi dia kata, kamu percaya tak? Al-Quran ni turun dalam lebih kurang 1400 tahun lebih dulu. Tapi hari ini terbukti. Dia bawa dalil-dalil tentang tekanan udara di tempat tinggi, tentang proses kejadian manusia yang Allah sebut dalam Quran.
Dia kata, kamu percaya tak kalau saya kata Muhammad tu dia tulis sendiri Al-Quran? Oh, dia kata mustahil. Dia kata manusia sejenis mana pun takkan dapat tulis buku yang begitu kalau itulah Al-Quran. Jadi kamu rasa daripada mana Muhammad dapat Al-Quran? Al-Quran memang dia tak ada nafi ya? Daripada Tuhan lah, kan? Tuhan Muhammad lah. Siapa dia Tuhan Muhammad? Allah. Dan akhirnya dia beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mengucap syahadah. Saya lupa nama. Saya suka tengok dia punya kaedah dalam berhujah. Cukup cukup intelek berdepan dengan golongan etis, dan ramai golongan etis yang akhirnya mengucap dua kalimah syahadah dengan lebih kurang 10 ke 15 minit dakwah dia. Ini hebatnya orang yang ikhlas ni. Bila orang ikhlas dia akan bersungguh-sungguh. Dia Al-Quran ni merupakan kalam Allah. Jadi kita nak kena menghayati, menjiwai Al-Quran ni sebagai kalam Allah. Dia merupakan kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Syekh Qutb dalam Fizilah dia kata, saat yang paling bahagia dalam hidup bila kita merasai Al-Quran ditujukan padanya. Bila kita rasa Al-Quran daripada Allah, Allah bagi pada kita sebagai panduan kehidupan kita, masa itulah kita akan rasa saat yang paling bahagia dalam kehidupan kita. Kita merasa hidup kita terpimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila kita nak tadabbur Al-Quran, pastikan bersama kita ada tafsir. Kan kalau tak ada yang fizikal, yang soft. Sekarang ni banyak apps kan? Banyak apps. Boleh Al-Quran dengan tafsirnya sekali pun banyak dah. Kalau ke internet tu ada satu website tu, kita boleh buka Al-Quran 30 juzuk, tiap-tiap ayat tu dengan maksud dia, bila kita klik dekat maksud dia tu, dia akan keluar. Tafsir ni, tafsir Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir, 7-8 tafsir menjelaskan tentang ayat yang kita klik ni. Jadi sekarang ni kita mudah banyak lah. Cuma pastikan bila kita nak tadabbur, ada tafsir di sisi kita sekurang-kurangnya tafsir ringkas. Jadi kalau kita tengok tafsir Pimpinan Rahman tu, ataupun Quran terjemahan yang ada di rumah kita tu, itu pun tafsir sebenarnya. Tafsir secara ringkas. Sebab tu kita tengok dia tulis apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dalam kurungan, wahai Muhammad, Allah tu Esa. Kalau kita terjemah sebiji-biji, mana ada nama Rasulullah, mana ada nama Muhammad. Maknanya itu bukan di translate gunakan AI dan sebagainya. Memang ada ulama yang meringkaskan. Mana tafsir itu tafsir ringkas. Supaya apa yang kita baca tu tidak lari daripada konteks Al-Quran tu sendiri. Paling kurang kita ada yang tu. Kalau kita ada lebih lagi, kita ada Kasir ke, Wahbah Zuhaili ke, kita ada Tafsir Az-Zahar. Tafsir Az-Zahar ni yang bahasa dia cukup mudah. Memang kalau kita bukan ustaz, kita orang awam ni memang kena ada lah Tafsir Al-Azhar di rumah kita ni. Dia tafsir Quran tu macam dia sembang dengan kita ni. Bahasanya mudah. Jadi pastikan bersama kita ada tafsir. Yang ketiga, kita baca Quran ni, kita tadabbur Quran dengan niat nak mengamalkannya atau melaksanakan perintah Allah kepada kita. Bukan sekadar kita nak rasa kagum, nak rasa sentuhan Al-Quran, kita nak faham dan kita nak amalkan dalam kehidupan kita. Seolah-olah kita menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, bila kita pegang je mushaf Quran ni, kita pegang je Quran sama ada dalam handphone kita ke, buku ke, kita pindahkan jiwa kita daripada dunia yang sementara ini kepada akhirat yang kekal abadi. Pegang je mushaf, bayangkan yaumul qiyamah. Pegang je mushaf, bayangkan yaumul mahsyar. Pegang je mushaf, bayangkan ketika mizan ditegakkan. Allah tegakkan timbangan. Pada masa tu Rasulullah kata manusia tak boleh disapa. Pada satu hari Sayyidatina Aisyah menangis. Rasulullah tanya kepada Sayyidatina Aisyah, kenapa kamu menangis? Kata Sayyidatina Aisyah, dia teringat pada neraka lalu dia menangis. Kemudian dia tanya, ya Rasulullah, nanti di akhirat nanti kamu ingat tak ahli kamu, isteri, anak-anak kamu ingat tak? Rasulullah kata ada 3 tempat manusia ni tak ingat siapa-siapa dah. Semua kita tentang diri kita.
yauma yafiru mar'u min akhih. Hari seorang akan lari daripada saudara dia, wa ummihi wa abi, mak dan ayah dia, wa sahibati wa bani. Dia dan lari daripada sahabat-sahabat dia, anak-anak dia, min syai'in yughni. Itu semua manusia ni sibuk ada benda yang dia tak boleh fikir orang lain dah, melainkan dia fikir diri sendiri. Rasulullah kata ada 3 tempat ni orang tak fikir orang lain dah, semua fikir tentang diri sendiri. Pertama, ketika mizan ditegakkan. Ketika mizan ditegakkan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kan ada bukan itu surah Al-Zalzalah, ada satu lagi surah Al-Qari'ah. Kan maknanya masa tu kita kat waman, siapa yang berat timbangan amal dia, siapa yang ringan timbangan amal dia. Al-Qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakumun nas. Kemudian saya lupa ayat ke depan. Ada ayat tentang maknanya siapa yang berat timbangan dia. Fa amma man saqulat mawazinuh fa ummuhu, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amalnya, fa huwa fi 'aishatir radiyah, maka dalam kehidupan yang redha, yang dia rasa seronok, dia rasa lapang. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, siapa yang ringan timbangan amalnya, maka tempat dia adalah neraka hawiyah. Ketika mizan ditegakkan, ketika dihisab, yaumul hisab, dan ketika kita berada di sirat, di titian antara yang mentang di atas neraka jahanam. Masa tu manusia tak ingat orang lain dah. Jadi ini hakikat kehidupan kita. Kita akan balik pada Allah dan kita akan tempuhi semua ni. Jadi bila kita pegangnya Quran, kita bayangkan semua ni. Bayangkan saat kita berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Bayangkan saat amal kita ditimbang. Tapi kalau boleh kita adalah hadis-hadis, buku-buku yang kita baca tentang hari kiamat, biar kita ada satu gambaran yang boleh menakutkan diri kita. Kenapa? Kerana kata ulama, bila kita menghadapi Quran dengan jiwa yang takut, kita akan lebih sensitif. Kita akan lebih peka dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Orang bila takut jalan tengah malam, bunyi daun bergeser pun dia dengar. Jadi kalau kita hadapi Quran dengan jiwa yang takut ni, kita akan peka, kita akan sensitif dengan segala maksud yang Allah nak sampaikan kepada kita. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika membaca atau mendengar Al-Quran, bayangkanlah seolah-olah kita mendengar daripada lisan Rasulullah. Kita baca tu bayang macam kita dengar, kita duduk di celah-celah sahabat Nabi, kita mendengarnya daripada Rasulullah SAW. Bahkan kita bayang suasana ketika tu. Syekh Qutb dalam tafsirnya dia memperkenalkan satu kaedah. Dalam tafsir ni dia panggil al-jaw Qur'ani, iklim Al-Quran. Kita bayang macam kita duduk zaman tu, masa tu, duduk di celah-celah sahabat Nabi. Kalau ayat tu masa perang, kita bayangkan kita di antara tentera-tentera sahabat Nabi. Duduk di belakang Rasulullah, mendengar daripada Rasulullah SAW. Jadi kita bayangkan, maknanya seolah kita mendengar daripada Rasulullah SAW. Yang keenam, kita carilah kejelasan maknanya, tadaburnya, dan cuba memahami apa yang dia maksudkan. Lepas tu kena ada tafsir tadi. Kita baca, kita tengok makna, kan? Kalau ada tafsir yang lebih detail lagi bagus. Dan yang ketujuh, kita mengambil bahagian daripada setiap ayat Al-Quran. Kalau ayat cerita tentang neraka, kita angkat tangan doa, ya Allah, kamu perlindungan daripada neraka-Mu, ya Allah. Allah cerita tentang petunjuk, ya Allah, masukkan aku orang golongan yang mendapat petunjuk, bimbingan daripada-Mu, ya Allah. Doa. Jadikanlah perakhiran hidupku dengan perakhiran yang baik. Doa bahasa Melayu pun tak apa. Salahnya kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah mendengar. Kerana Allah itu Maha mendengar. Jadi yang ke-8, jadikan dia sebagai penawar hati dan cari juga solusi bagi setiap permasalahan hidup kita. Jadikan Quran itu sebagai penawar hati, kesedihan, kegundahan, gulana kita. Dan jadikan dia sebagai tempat untuk kita mencari solusi bagi apa saja masalah kehidupan kita. Dan kata ulama, inilah jalan yang singkat, yang paling singkat, yang mudah dan dekat ke tempat yang tinggi. Ini yang paling mudah lah, yang paling singkat.
InsyaAllah dia akan beri kesan kepada jiwa kita. Kerana sifat Al-Quran ni dia menghidupkan hati. Quran ni satu yang hidup. Dia akan menghidupkan hati. Dia akan menghidupkan iman kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita boleh tadabbur Quran dengan 8 step ni, insyaAllah dia akan memberi kesan besar pada diri kita dan kita akan rasa berbahagianya kita menjadi umat yang dianugerahkan Al-Quran. Dan betapa Quran adalah mujizat yang ditinggalkan untuk kita oleh Rasulullah SAW. Tak ada Nabi-Nabi yang tinggalkan mujizat untuk umatnya. Tapi kita ni ada Al-Quran yang merupakan mujizat yang Allah turun kepada Rasulullah, yang Rasulullah wariskan kepada kita. Taraktu fikum amrain dan tadilu man tamassaktum bihima kitabullah was sunnati. Aqamaka Rasulullah SAW. Rasulullah kata, aku tinggalkan kamu 2 perkara, selagi mana kamu pegang padanya, kamu takkan sesat. Apa dia? Kitab Allah dan sunnah dia. Jadi kita peganglah Quran dan kita peganglah sunnah Rasulullah SAW. Kita hayati, kita fahami dan kita praktikkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan menemui kebahagiaan. Wallahualam, mungkin sekadar itu saja insyaAllah untuk pagi ini. Yang baik pada Allah Ta'ala, saya minta maaf kepada semua dan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Aku ni qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wallahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.